Astaghfirullah. La ilaha illallah. Dekat dengan parking aku. Nampaknya lighting belah ni lagi elok. Selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Aku lupa buat intro tadi. Selamat pagi. Hari ni kita nak ke Mekanika EFX Post Production House, sebuah company post production di Neo Damansara. Kita nak visit pengarah Nadia Hamzah yang akan keluarkan filem Kata Hati bermula 4 Jun ni. So lepas tengah buat post production punya benda, jadi kita nak kita nak sembang, kita nak tengok sikit flow kerja mereka. Hopefully ini akan memberikan sedikit insight kepada hampa, my subscribers yang mungkin berminat nak masuk ke dalam dunia ni. Mungkin aku tak tunjukkan banyak, mungkin aku tunjukkan banyak, aku pun tak tahu. Sebab peralatan aku ni tak adalah banyak sangat. Dan juga aku shoot sorang-sorang. So jom kita pergi gerak dulu. Kita nak drive ke sana. So setelah 50 minit lebih kurang macam tu drive, akhirnya sampailah ke Mekanika EFX dan kita disambut oleh Nadia Hamzah. Okay. So usually kita akan guna Mekanika ni for my commercial work lah. Post house. Dia buat online, di graphics, VFX macam tu. Oh. So filem pun buat kat sini. Dia. So dia orang ada buat, itu dia buat color grading untuk Black Brothers kat sini. Ini ialah ni adalah online punya suite. So online means like the finessing lah, the VFX, the finishing. Macam offline kita dah siap, kita buat tempat lain. So online is like color grading kat atas, tapi lepas color grading semua kita akan finish VFX semua. Ini Azfar, dia online artist. Hai. Sorry. Dah tengah record Tengah record ke? Tak, dia okey dah, beritahu dah. Okay. Ni nama software ni is Flame, Autodesk Flame. So we do a lot of compositing. This is compositing software. So at the moment right now kita tengah buat transition sebenarnya. So dalam my film ada some action beats tau. Okay, because it's a film in a film kan. I tak tahu you tahu ke tak? Tak tengok trailer. Ada satu shot ni I buat like one long take. Tapi tak ada lagi gila-gila, biasa je. Cuma macam I'm stitching like two shots together. So Azfar akan macam blendkan the stitching points lah. Benda ni biasa sebenarnya, tak lagi gila pun. So and then lepas ni the next shot is yang ni nak stitch. Tengok ni. Lepas tu kita pergi sini and it is too much. Macam lah. So nothing too crazy. Simple je. Berapa minit long take tu? Like 2 minutes. Yang around that. This whole take pun dah almost 2 minutes. 2 minutes je. I pun tak berani nak buat mana-mana. Macam ni kelang kabut. So alang-alang aku dapat berjumpa dengan Nadia Hamzah ni, dan waktu ni Nadia Hamzah tengah berbincang dengan Mo Bahir, salah seorang producer untuk filem Kata Hati. Aku rasa ni peluang yang sesuai lah untuk hampa dengar sendiri sebenarnya filem Kata Hati ni pasal apa daripada mulut pengarah dia sendiri. So filem Kata Hati ni mengisahkan pasal seorang pelakon wanita, Aira Natasha, yang sedang meningkat naik dalam industri. Dia tengah dalam penggambaran filem action dia lah. Dia berlakon dengan her other celebrity actor boyfriend, nama dia Zain Mikael. Tapi one night ni like at an awards nomination night,
macam dia ternampak lah boyfriend dia macam ada buat something shady. So dia lari daripada location tu, and then dia macam masuk dalam satu kereta. This guy bawa e-hailing car, bukan Grab, kita orang panggil e-take. Dia macam dalam dia punya kusut, dalam serabai dia macam tengah macam in shock dengan apa dia nampak boyfriend dia buat. Dia lari masuk kereta ni. So macam kereta ni is driven by this guy, nama dia Imran Firdaus. So daripada benda tu terjadilah cerita cinta tiga segi. Macam tu lah. Basically ni romantic comedy cinta tiga segi. Yes, oh my god. Because before this it was like I was like talking to Eric, cakap ke bawah, lepas tu dia macam tu kan. So macam it's hard to match. The original one yang first shot dia punya movement macam ni, then the next shot So once dah habis sesi dengan Asfar, online artist untuk Kata Hati, Nadia Hamzah bawa pula aku ke proses yang seterusnya ataupun yang satu lagi lah, iaitu color grading by colorist Hafizil Amin. Daripada tingkat bawah dia bawa aku naik ke tingkat atas, dan dekat situ kita akan masuk ke sebuah bilik gelap iaitu bilik color grading. Kita dah kalut. So don't shot sebenarnya baru dia ambil 2 minggu lepas. Pasal DP kita orang dia busy shoot Zero. Lepas tu Zero dengan Andre and shoot experts. So macam benda tu macam extend. So dia baru free. So But framing itulah. So macam mana nanti kalau you buat content you, kita dah actually cerita ni very marahan tau. Dia very like Malay, tapi dia bukan Liban-Libu. Tapi takut orang rasa benda ni urban. Yelah sebab set up semua tu. Tapi tak, sebenarnya tak. Cerita ni Tengok orang akan dapat lepas first trailer aku. Okay, minta. I don't know how the first trailer, but the first two punya teaser tu memang bagi vibe yang urban Tak, pasal kita orang nak try macam set up macam ada dua lelaki in her life macam tu je. Faham. So I tak nak go teaser yang montage yang tak ada maksud, because like kita bukan action film, so dia tak ada cut laju. So time ni dapatlah aku melihat ataupun mendengar perbincangan yang berlaku di antara seorang pengarah dan colorist dalam menyiapkan sebuah karya. Waktu ni aku hanya melihat dan mendengar saja. Aku tak tanya banyak sebab Nadia Hamzah dia tengah kejap masa. Dia nak kena ke satu lagi tempat untuk mempromosikan Kata Hati. Jadi aku tak mau soalan-soalan aku tu membantutkan kerja dia. Dan yang menariknya time ni juga aku baru dapat tahu yang kita actually ada satu post production yang apa orang kata virtual production punya studio di mana mereka boleh shoot berlatar belakangkan projektor, and it's actually something yang Hollywood dah buat, dan kita pun ada benda tu iaitu di Finas. macam kat mana-mana lah. Ni dia masa kita on test dia tak spaceship tau. So ni dia punya Ni LED. Tu isolate apa tadi? Bibir. Actually perangai yang sangat teruk tau. Pasal jadi kita buat commercial kita akan buat satu cause this 30 seconds. So macam kalau filem technically janganlah nak ngada. Tapi since boleh Ada? Okay. Yes. Nampak macam listik sangat Bagus Da Vinci. Dia detect lips sampai habis. The track ikut surface. So time ni Nadia Hamzah dah terpaksa bergerak ke satu lagi lokasi untuk mempromosikan filem Kata Hati. Jadi aku sangat bersyukur lah sebab walaupun dalam kekalutan dia nak kena handle post production, kemudian nak pergi mempromosikan filem lagi, so dia sempat juga bagi peluang dekat aku untuk orang kata shoot short vlog macam ni. So time ni aku tak maulah balik terus sebab aku memang baru sampai. Time ni aku rasa tak sampai 1 hour pun. So alang-alang tu aku duduklah dengan Asfar dulu dan sembang pasal company Mekanika EFX. So rupanya Mekanika EFX ni sebuah company post production yang banyak handle muzik video dan juga komersial lah basically. Filem ni jarang, tapi disebabkan Nadia Hamzah selalu buat iklan dengan mereka, so Nadia Hamzah bagilah filem ni pun bagi Mekanika EFX handle.
So macam tu lah aku belajar sedikit sebanyak. I wish I can share with you guys more tentang proses post production sebuah filem, tapi itulah masa tak ada dan kita terpaksa curi sedikit masa daripada Nadia Hamzah saja. So hopefully the next vlog aku boleh lah share dengan hampa dengan lebih banyak lagi tentang proses dalam menyiapkan sebuah filem, ataupun maybe who knows one day dapat share dengan hampa proses sebelum start shooting. Dan aku harap one day aku dapat hire a proper people untuk join aku, bersama-sama dengan aku untuk buat video konsep vlog macam ni dalam usaha untuk mempromosikan filem-filem lokal. Habis syuting kita ni bila nak habis?